Semalam abah beli coin, dia tengok chat. Dia rasa dia Warren Buffett. Dia tekan buy sambil cakap, Lambo, aku datang. Mak pula duduk sebelah. Dia kata, abang, nanti beli Lambo warna pink ya. Saya pandang dua-dua, saya tengah makan biskut. Tapi rasa macam makan debu. Pagi esok, koin jatuh macam pampers pocong. Abah tak bercakap. Dia duduk, dia termenung. Mak scroll TikTok, cari sifu baru. Grup Telegram senyap. Semua tukar nama jadi investor sabar, hodl strong, sifu retrace only. Padahal semalam berani macam hero Marvel. Abah call kawan. Dia cakap, bro, rugi bro. Saya masih tunggu pampers ditukar. Mak tarik nafas. Dia cakap, tak apa bang, kita Lambo dalam mimpi je lah. Saya pun termenung. Dalam hati saya, mimpi pun kalau leverage margin call juga. Hodl tu sabar. Tapi kalau tak ada pampers baru, saya nangis. Bye-bye. Saya nak minum susu dulu.